Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita setakat hari ini diberi nikmat nafas, diberi nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi satu kenikmatan yang cukup besar, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beragamakan kepada agama Islam. Dan malam ini juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita antara dua nikmatnya yang paling besar, yaitu nikmat kesihatan tubuh badan dan nikmat kelapangan masa. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau malam ini salah satu daripadanya Allah tak bagi pada kita atau Allah cabut dari kita, nescaya kita tidak akan berada di dalam masjid ini beramai-ramai pada malam ini. Kadang-kadang Allah bagi nikmat masa, kelapangan itu ada, tapi nikmat sihat Allah tak bagi. Macam mana Pak Cik Mat malam ni ada masa tapi sakit kepala pula, tak boleh datang masjid. Makcik Limah lagu mana masa ada sakit perut pula malam ni, tak boleh datang masjid. Masa ada tapi Allah tak campak kesihatan pada kita, tak sampai juga. Begitulah kalau sebaliknya, Allah bagi tubuh kita ni sihat, tapi Allah tak bagi masa kita lapang. Lagu mana malam ni minta maaf ada kerja kat luar. Lagu mana malam ni ada overtime. Lagu mana malam ni ada meeting. Lagu mana malam ni nak sambut anak dekat airport. Kita sihat tapi masa Allah tak bagi. Tapi alhamdulillah, dua nikmat Allah sedang kurniakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini yang menyebabkan tuan-tuan berada di sini. Panjat kesyukuran dengan setinggi-tingginya kepada Allah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dua nikmat ni juga Allah bagi pada orang lain. Masa dia ada, sihat dia ada, tapi rumah Allah dia tak sampai-sampai. Hak ni yang paling sedih, hak ni yang paling sadis. Lebih-lebih lagi kehidupan kita sebagai umat Islam, bila mula kita meninggalkan berjamaah, kita meninggalkan kesatuan dan perpaduan di dalam kelompok dan lingkungan antara umat Islam sendiri. Kembali berbasis kepada tajuk kita. Bila saya lihat dan menerima tajuk fitnah akhir zaman ni, saya rasa ni adalah satu tajuk yang cukup besar. Bukan kerana apa? Kerana ini adalah kali pertama saya datang ke Negeri Sembilan. Kali pertama saya berkuliah di masjid di Negeri Sembilan. Jadi kalau boleh, pada penilaian saya nak sempoi-sempoi, santai-santai. Kita berkenalan, kita bersahaja, bukan didedahkan dengan benda-benda yang hardcore, bukan didedahkan dengan benda-benda yang berat. Jadi sempena pada malam ni, alhamdulillah, saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab sebenarnya saya datang daripada Johor. 1 hingga 4 hari bulan 12 saya berada di Johor. Kenapa saya cakap nasib baik? Sebab orang Melaka nak tackle, dia nak culik dari awal tengah jalan. Dia duk rayu-rayu, marilah Melaka. Saya datang Negeri Sembilan juga. Alhamdulillah. Tahun depanlah saya cakap. Baik. Malam ni saya nak sembang satu benda yang simple. Iaitu kita sekarang masih lagi berbaki di satu bulan yang disebut sebagai bulan Rabiul Awal. Kita masih lagi berada di bulan yang mana setiap umat Islam memperingati satu tokoh, satu figure, satu personality yang paling kita sayangi, yang paling kita kasihi, yang paling kita rindui, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara perkara penting
yang selalu terkait dengan hayat dan kehidupan baginda ialah dakwah-dakwah dan jihad-jihad yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hayat beliau sehinggalah kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang konsep dakwah, secara umum ulama-ulama menyimpulkan da'watun nasu ila Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit taghut wa yu'minu billah wa yakhruju min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Secara umum ulama memaknakan dakwah sebagai da'watun nasu ila Allah, mengajak manusia, menyeru manusia, menyebarkan manusia, mengajarkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat hari ini, baik sebagai penceramah, baik sebagai pengkuliah, baik sebagai guru, baik sebagai ustaz, baik sebagai ulama, baik sebagai ahli akademik, ilmu-ilmu yang dikurniakan dan diberikan oleh Allah ni, kita nak guna ilmu tersebut untuk ajak manusia kembali kepada pencipta kita, untuk ajak manusia mengembalikan kepada yang mengurniakan ilmu tu pada kita, yang mengurniakan pengetahuan tu pada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa kita nak ajak dan seru manusia kepada Allah? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita nak guna hikmah, kita nak guna kebijaksanaan, kita nak gunakan pengajaran-pengajaran yang baik. Di dalam Al-Quran kita ada 3 metod. Di dalam Al-Quran kita ada 3 manhaj. Apa yang disebut sebagai akidah, apa yang disebut sebagai syariat, apa yang disebut sebagai adab, etika. Jadi inilah bentuk-bentuk manhaj dan metod yang akan kita bawa dalam seruan dan penyebaran dakwah kita. Kita nak dakwah orang kembali pada Allah supaya sampai tahap mana tuan-tuan? Hatta yakfuru bit taghut, sehingga semua manusia ini mengingkari apa yang dikatakan sebagai taghut, nak menafikan taghut daripada kehidupan keseluruhan manusia. Wa yu'minu billah, bila mereka tinggalkan taghut, bila mereka lupakan taghut, bila mereka nafikan taghut, mereka akan diajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, dengan sebenar-benar kepercayaan, dengan sebenar-benar akidah, dengan sebenar-benar keyakinan. Wa yakhruju min zulumatil jahiliyah. Kita nak mengajak orang supaya mereka keluar daripada kelam dan gelapnya jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahaya keberkatan, kepada cahaya rahmat Islam itu sendiri, bernaung di bawah redanya pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada persoalan dakwah yang kita sebutkan pada malam ini, saya nak bawa tuan-tuan kepada helaian demi helaian, muka surat demi muka surat, antara kandungan-kandungan firman-firman dan wahyu yang pernah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran adanya ayat-ayat yang kita kenali sebagai ayat-ayat muhkamat. Adanya ayat-ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang bersifat qauliyah, ada ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ada ayat-ayat yang bersifat konteks, ada ayat-ayat yang bersifat kontekstual. Jadi dalam banyak-banyak jenis ayat, memang ada sebahagian ayat yang diterangkan secara jelas, secara zahir, secara nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ketika memberikan pengajaran kepada umat manusia,
Allah mendatangkan ayat-ayat berbentuk kiasan. Allah mendatangkan ayat-ayat berbentuk perumpamaan. Allah mendatangkan ayat-ayat berbentuk simbolik yang hari ini kita panggil pengistilahannya sebagai metafora. Kadang-kadang alam semesta dimetaforakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian jenis manusia dimetaforakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian jenis binatang dan haiwan yang dimetaforakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada benda-benda dan objek lain yang juga acap dan kerap kali dimetaforakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada ayat-ayat seumpama ini, sebenarnya Allah mengajak kita berta'akul. Allah mengajak kita berfikir. Allah mengajak kita melihat. Allah mengajak kita mendengar. Allah mengajak kita merenung. Daripada sekian banyak-banyak yang ada, bukankah kita selalu membaca setiap ayat yang tak kurang banyaknya di belakang Allah nisbahkan dengan afala ta'qilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Ayat-ayat ini adalah sebenarnya nak memberi ruang kepada minda, nak memberi ruang kepada akal, nak memberi ruang kepada pemikiran untuk kita meneliti dan menganalisis setiap metafora-metafora yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.